Patutlah beria cerita pasal Cina. Betul lah. Memang tabung haji. Dapat duit kat Cina. Nama Cina tu Jolo. Tak pasal-pasal 1MDB sebenarnya. Terkait dalam kes tabung haji ni. Dan Cina yang sama. Jolo. Aja gampang betul. Lepas tu, si musibat-musibat yang penyokong UMNO ni, kan, boleh tanya kita, mana sakau? Mana sakau? Kau tak pergi baca ke laporan RCI tabung haji tu? Laporan RCI tabung haji tu dah siap pada tahun 2022 lagi. Dan RCI tabung haji ni juga yang mengusulkan untuk diwujudkan RCI sewaktu Tan Sri Mahyudin Yassin sebagai Perdana Menteri Malaysia. Dan pada ketika itu juga UMNO bersama di dalam kabinet tersebut. Dan siapnya juga laporan RCI itu pada tahun 2022, UMNO juga turut bersama di dalam kerajaan tersebut. Kalau kau nak desak ini, kenapa tak didedahkan awal? Kenapa masa laporan RCI itu disiapkan pada tahun 2022, sewaktu Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri, sewaktu UMNO Barisan Nasional menjadi kerajaan pada ketika itu, kenapa ini tak didedahkan awal? Kenapa yang korang sibuk sangat dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim? Tak nak dedahkan awal. Kalau korang mengelupur sangatlah. Rupanya yang korang mengelupur, rupanya Cina yang sama yang terlibat dalam kes 1MDB. Cina itulah juga yang mendapat laba keuntungan daripada duit tabung haji juga. Gampang betul lah. Kan? Sibuk Cina DAP. Rupa-rupanya Cina Jolo yang terlibat di dalam kes RCI tabung haji. Assalamualaikum.